Man, Yo. kau tahu tak haiwan eksotik tu apa? Dia berada exhaust ke? Tak adalah sampai dia ada exhaust kan. Alah, kau lah sebab dengan eksotik exhaust macam dekat je. Eksotik ni binatang yang special. Nak bela dia kena ada lesen. Oh, kena lesen. Ingat macam Yeah. bela kucing relax ke? Tak, binatang eksotik ni kena ada lesen. Alright, so kalau korang kat luar sana nak tahu Lebih lanjut. lebih lanjut berkenaan topik kita hari ni, iaitu tentang haiwan-haiwan eksotik ni. Kalau topik kita hari ni berkenaan dengan exotic pet. Yeah. Tapi sebenarnya untuk pengetahuan korang tahu tak exotic pet ni apa? Binatang eksotik ni apa benda? Korang tahu tak? Jangan, binatang eksotik ni kucing. Bukan. Kau diorang tengok macam lembut-lembut je apa, diorang ingat kucing lah apa kan. Tak. Dia bukan. Exotic pet ni sebenarnya adalah binatang yang tak biasa orang bela tapi dibela. Contoh paling senang binatang yang eksotik ni ular lah. Ular selalu kita nampak kan macam orang bela, macam yang selalu yang kita pergi kat zoo kan ada orang letak ular gitu, contohnya tu lah. Macam tu Lagi lah. tu mungkin juga ada iguana. Selalu Yes, orang bela. betul. Itu antara contoh-contoh, maknanya yang bukan biasa orang bela. biasa orang bela. Tapi yang best je binatang eksotik ni kalau nak bela kena ada lesen. Itulah masalahnya sekarang yang menjadi tanda tanya, macam mana nak dapat lesen ni? Yes. Boleh ke sesuka hati? Okey, aku rasa aku pergi dekat kau terjumpa kucing batu ke apa kan? Ambil terus beli, boleh ke kan? Boleh ke kan? So kalau korang nak tahu, hari ni kita akan nak share korang macam mana nak bela haiwan apa yang mungkin korang boleh bela. Mungkin ada haiwan yang sebenarnya korang tak tahu pun sebenarnya boleh bela, sebenarnya benda tu boleh bela. Dan kat mana